Selamat Hari Raya 2025. Good morning guys. Kita baru siap. Seperti biasa kita nak ambil gambar raya tahunan ya. Yearly raya picture kat tengah-tengah ni. Okay, kita baru sayang kereta. Kita baru nak gerak pergi rumah Marks kita. Okay guys, kita jumpa je lagi. Kita sampai rumah Mak Tok. Kita beraya sini dulu. Oh. Aku nak cucuk tukang kontak ni pun tak nampak-nampak. Tak kena. Elok-elok lah weh. Minta maaf apa? Tak apa Pak, ini buat Papa marah. Banyak dosa degil. Marah Papa. Ha. Apa lagi ya? Nantilah. Eric. Kau banyak dosa. Sayur pun atuk masak. Minta ampun. Sayur? Goreng sayur. Nasi Papa marah. Nek melawan. Muka ahli neraka. Nanti sudah. Banyak dosa kau. Sebulan puasa, sebulan tu kau buat kita orang marah. Buat lagi tak? Tak nak. Tipu. InsyaAllah. Side profile, senior, junior. Okay, Tik Tapong tak pakai baju lagi. Baju dia tengah alter. So sekejap lagi. Apa tak dengar? Kuat sikit tak dengar. Jangan, aku nak record. Sabar. Cakap kuat-kuat. Okay, 1, 2, 3. Mama, Aida minta maaf. Dan cakap Amat supaya tak makan ubat buat Amat sakit. Lagi? Kau selalu minta handphone. Okey lah. Mama maafkan. Bye. Okay, bye. Selamat Raya. Cium. Dimakan. Oh, macam ayam. Black. Oh, okay. Papa pula. Sekejap. Kuat. Papa, Aida minta maaf. Cepatlah. Ayla. Selalu cakap papa busuk. Cakap bau itu kelapa minyak. Lagi? Pokok tak telur. Diam lah. Lagi? Tak telur. Lagi? Sebab Ayla suka nangis. Ha, cepat. Okay lah. Minta maaf papa. Cium. Oh, tayang mama. Kuat minta maaf kat abang. Kuat. Cakap apa? Abang, Aida minta maaf sebab Aida dah marah abang. Okay, lagi? Okay, peluk. Salam dulu. Salam, cium tangan. Peluk. Okay. Mana yang cakap apa aku tu? Okay, salam kuat-kuat nak cakap, nak dengar. Kakak Aida minta maaf sebab Aida dah pukul kakak dah cubit kakak dah cekam sampai buat macam ni. Dia selalu cakap, okay. Ha, lepas tu? Malam kau gerak-gerak katil. Ha, cepat cium kakak, minta ampun cakap. Cakap kakak minta ampun. Apa? Bau rendang. Cepat cium tangan. Cium dia. Cium kakak, peluk cium. Oh, tayang mama. Ih, busuk. Kuat semua kan. Ui. Janganlah dia baru makan, cepatlah. Cepatlah ya Allah. Gigit sampai. Okay. Alah kotor kau. Cepatlah. Minta maaf. Apa ni? Sebab aku kurang ajar. Lagi? Dah aku gaduh kau. Ha, lagi? Dah. Okay. Dah, cepatlah salam. Dah peluk kakak. Peluk. Jangan buat songkok dia. Okay, dah Erik, peluk. Peluk cepat, peluk. Oh. Banyak macam ni. Ikut turn. Aina dulu. Aina dulu baru kau. Aida kan anak pertama. Aida kan Duduk bawah Aina tak nampak. Bila hitam. Aida kan kakak. Apa kan Itu maaf. Kelas kita kan lah. Tudung pesen apa tak tahu nampak tu. Dia buat sendiri tu. Pandai pakai. Apa macam? Angin tiup duk lem-lem. Aku malah pakai baju ni. Cakap dulu. Kakak minta maaf. Minta maaf buat? Kurang ajar ke? Buat salah. Depan ni kena kurang makan sikit lah. Tak kurus-kurus puasa.
Okay, Ayla. Salah. Oh, Ayla tengah fikir. Ayla ada salah apa weh? Bilang beli begini. Dekat Sakan. RM20. Ya, Mak, Ayla ada salah apa dia tanya? Kau banyak salah. Cepat. Malam tidur. Cepat Ayla. Malam-malam. Cepat. Ayla ada banyak salah. Ayla minta maaf sebab Ayla kalau tidur dengan kakak, Ayla buat perangai nak mama. Tahu pun. Tahu pun. Pagi tak boleh lah. Lepas ni Ayla darjah 1. Tak nangis lah. Tak cari mama. Okay. Tak boleh isap puting tau. Baru boleh tidur lama-lama sini. Cium tangan. Peluk kakak. Lompat, cium. Alamat tu. Makan air raya. Tak apa, saya buat makan. Duit raya dah ambil tadi kan? Dia nak ambil tau. Airik. Salam lah. Okay dah. Tak apa saya lagi. Mak tak leceh. Apa dia tak dengar? Aku nak minta ampun. Cepat. Mak, selamat Hari Raya. Jauh dekat sikit. Habis. Minta maaf. Nanti tak lagi malam kau buat aku Tak, balik. sagi. Tak lagi dia buat aku balik. Mak jangan marah banyak sangat. Naik kereta diam-diam. Elok dah dia cakap mak dah okey lah. Aduh. Okay, jadi gaduh balik setengah jam. Nah. Ada duit ayam. Oh, bersama lah. Syaitan lah. Jangan terlalu banyak fikir apa-apa tu. Ya, dia nangis. Kita dah makan rendang Boleh. daging, kacang, 30% garam boleh, apa. 30%. So itu kuantiti berapa? How many? Nanti you send dekat saya berapa? Sekarang kita nak betul lah pergi Kulsel. Kulsel pula rumah Uncle Bobby dengan Aunty Elin. Kalau ada kasar bahasa ibu ke. You. Itu kadang-kadang Ilum cakap. Sebab Ilum kan sama je. Tak ada beza pun. Ya weh? Dah kalau faham. Mulut tu jaga dengan ibu tak apa dengan lain. Ya. Salam cepat, mama pula lagi cepat. Kakak dulu. Jagi mama. Mama, kenapa Ayla? Aina. Kau nampak sampur raya je. Saya maaf. Suka minta apa beli barang. Alah, itu apa belikan. Tak ada apalah. Alah. Apa lagi nak beli meja? Kalau Opa balik sana, Opa belikan. Tak, Aina kan nak duduk sini nanti. Opa lupa ke? Airik cepat. Kenapa kau bukan you? Jahat. Tunduklah. Tak nak jahat dengan Opa. Dengan Papa dengan Mama. Dengan Opa tak apa, Opa jauh. Jangan buat hati-hati Papa dengan Mama tau. Nanti Aileen tak pandai belajar nanti. Okay? Ayla. Cepat, Ayla banyak dosa. Cepatlah. Cepat Ayla cakap. Salah pegang dua tangan. Kita dah sampai Kulsel. Assalamualaikum. Sama colour. Jam. Ya, kita dah sampai Kulsel. Kita dah masuk. Kita nak makan guys. Makan. Apa tu? Oh. Ada lodeh. Kita datang dekat Pantai Remis. Tengok Nabil berniaga. Macam biasalah hari raya pertama dia berniaga. Ramai guys, warga asing lah tapi. Okay guys, raya pertama 2025 dan muka berminyak. Okay done. Bye. Anak-anak kat rumah kita dah hantar balik. Sekejap lagi kita balik. Bye.